Dekat Malaysia, didiamkan. Tak apa, kita ambil tindakan ke atas 1-2 pembuli. Ambil tindakan yang betul-betul drastik supaya tidak ada nyawa lagi yang mati. Kita lihat kes adik Zara. Dah viral, dah ada protes. Baru ada keberanian untuk tukar pengetua dan warden. Persoalan saya, kenapa lambat sangat? Kenapa perlu tunggu 2 ke 3 minggu baru nak ambil tindakan? Saya tanya lagi sekali. Dah viral, baru nak tukar polis penyiasat. Baru nak buat postmortem. Bayangkan ibu bapa yang sedang melihat di luar sana, yang ingin menghantar anak mereka ke sekolah berasrama penuh dengan harapannya tinggi. SPP adalah tempat terbaik untuk saya membebaskan keluarga saya daripada belenggu kemiskinan. Mereka melihat, tetapi mereka akan ingat, mungkin anak saya dibuli. Kalau tak viral, takkan ada tindakan. Puluhan ribu lagi kes buli di luar sana yang tak dapat liputan media yang luas. Bagaimana pula tentang mereka, nasib mereka, jikalau sistem sokongan pembuli sistematik ini tidak dapat ditangani dengan yang baik?